200 tikaman apa kau fikir oi? Aku tak tahu dia ni sakit apa. Ramai yang cakap skizofrenia. Tiba-tiba aku terfikir, tak nampak perempuan ni? Dia pernah viral 5 tahun lepas. Waktu tu TikTok dekat Malaysia tengah naik. Dan aku pun pernah buat video pasal dia. Dia ni adalah Isabella Guzman. Comel molek. Tapi dia psycho. Dia ada penyakit mental. Tak salah aku time tu diagnosis dia. Aduh. Apa Paranoid schizophrenia. Yes, betul. Ini diagnosis dia. Dia tikam muka mak dia sampai ke leher. 151 kali tikaman weh. Ada yang cakap 79 kali. Padahal 151 kali weh. Punya laju. Aku tak tahu lah rupa mak dia macam mana time tu weh. Tapi skizofrenia nak abang korang. Skizofrenia ni kalau tengok kriteria dia berdasarkan DSM-5, dia ada delusions. Delusion tu maksudnya dia percaya dia saja. Yang lain semua tak betul. Fixed false belief. Lepas tu dia nampak benda. Dia dengar suara orang. Auditory hallucination. Lepas tu visual hallucination. Kes dia pitikkan mak dia tu sebab satu lagi dia marah mak dia kahwin lain lepas bercerai dengan pak dia. Lepas tu dia dengar suara ni bisikan suruh pergilah bunuh mak hang. Pergi bunuh mak hang. Dengar banyak kali sampai dia pun hilang waras. Terus dia pergi kat mak dia waktu mandi. Cang. Punya laju. Tu bahaya hallucinations. Lepas tu cakap merapu biasalah tu. Disorganized speech. Schizophrenia ni senang cerita antara penyakit psikosis. Psikosis pula maksud dia lost contact with reality. Nak kata gila tu term yang teruk sangat. Tapi dia lebih kurang macam tu. Dia bukan normal. Tak normal. Even bipolar pun psikosis sebenarnya. Jadinya psikosis, skizofrenia, bipolar. Kalau nak tengok pesakit skizofrenia ni daripada luaran, sihat je. Cuma yang ada dalam otak dia tu, serabut. Ni bahan aktif ataupun bahan kimia dalam otak kita panggil neurotransmitter. Dopamin, serotonin, adrenalin, glutamate, GABA, semua tu haywire. Tu yang boleh menyebabkan pemikiran dia tak waras. Faham tak? Sebab tu dia boleh dengar kata-kata ataupun bisikan orang. Padahal, tak ada orang pun tapi dengar suara. Yang paling teruk, suara tu suruh dia buat something. Tu yang dia buat tindakan di luar kemanusiaan. Tapi budak ni, aku tak tahu dia sakit apa. Allahualam. Tapi ramai cakap dia ni terpengaruh game ni. Aku bayar-bayar dia. Hari-hari PCC. Dan hari-hari main Counter Strike. Tembak-tembak, baling bom. Even dalam Counter Strike pun ada. Cak. Tapi aku tak buatlah benda ni dalam reality. Tiba-tiba keluar pada sisi bom orang. Tak ada lah kan. Aku pun gila game juga. Maksudnya kalau nak kata disebabkan pengaruh game semata-mata, mungkin kita taklah nak buat anak orang macam tu. Ini mesti ada kaitan dengan ni. Faham tak aku cakap? Dia sakit apa? Wallahualam. Tanya pakar. Aku tak tahu.